غيامة الجب. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Sadaqallahul Azim. Okey, sampai ayat 18 dulu insya-Allah. Kena dengan ceritanya lah. Okey. Jadi kita akan tengok cerita tu apa. Jadi ayat daripada ayat ke-15 hingga ayat yang ke-18, insya-Allah pada kuliah akan datang kita sambung lagi membaca ayat ke-19 sehingga seterusnya lah kita tengok penceritaan. Baik, kita nak masuk kepada tadabbur surah Yusuf bermula pada ayat yang ke-5. Dan seperti biasa, kita ceritakan dulu apa yang telah pun kita pelajari pada kuliah yang lepas. Yang mana dalam surah ini merupakan surah Makkiyah. Surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Itu maksud Makkiyah. Dan surah ini adalah surah yang ke-12. Ada 111 ayat sahaja. Yang mana 111 ayat ini ialah cerita berkaitan menafsir dan mentadbirkan mimpi Nabi Yusuf AS. Sebab cerita je bermula daripada ayat yang keempat, Nabi Yusuf menceritakan tentang mimpinya. Nanti pada ayat yang ke-100 dalam surah Yusuf, barulah Nabi Yusuf kata pada ayahnya semula, inilah mimpi yang aku lihat dulu wahai ayah. Jadi ini antara cerita mimpi Nabi Yusuf untuk kita nak mengetahui tentang perjalanan hidup. Itulah perjalanan hidup Nabi Yusuf AS. Dan kita akan tengok dalam surah Yusuf ini pelbagai perkara, dan kita akan cuba juga selit-selitkan dalam kehidupan kita. Dipanggil refleksi. Kita akan tengok refleksi dalam kehidupan kita. Kita akan tengok bagaimana dengki, cemburu, busuk hati, iri hati daripada kalangan adik-beradik. Kita akan belajar nanti, kita akan tengok macam mana kesabaran seorang ayah. Kita akan tengok walaupun ayahnya tahu
anak-anaknya melakukan perkara yang tidak baik kepada Yusuf. Ayah tahu satu perkataan yang keluar tadi ialah fasabrun jamil. Itu adalah perkataan Nabi Yaqub alaihissalam yang mengatakan tak ada yang lebih indah lagi melainkan sabar itu yang paling indah, dan dilepaskan kepada Allah. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah lah yang akan memberikan pertolongan terhadap apa yang diceritakan tadi. Maksudnya Allah lah yang, maknanya diserahkan pada Allah. Konsep tawakal, dia akan belajar itu. Dan kita akan belajar banyak lagi tentang bagaimana perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam bermula daripada dengkinya adik-beradiknya, pergi akan diangkat oleh musafir, dijualkan pula ke Mesir, jadi hamba, digoda Zulaikha, masuk penjara, raja panggil dia, akhirnya diangkat menjadi raja ataupun menjadi menteri. Bahasa kita hari ini menteri keuangan, menteri perbendaharaan kita akan panggil nanti. Itu perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam yang bermula daripada ayat keempat yang kita bincang pada kuliah yang lalu. So, bermula pada ayat keempat itulah penceritaan satu persatu untuk kita nak tengok inilah perjalanan kita yang juga nak menuju ke satu tempat yang lebih baik, menuju ke suatu kedudukan kita yang lebih baik. Pastinya akan lalu benda yang buruk-buruk ini. Kan semalam di Masjid Ceras surah Maryam, saya tadabbur surah Maryam, masih lagi dalam penceritaan Maryam. Sebelum cerita Maryam, cerita Nabi Zakaria nakkan anak. Selepas habis cerita Nabi Zakaria nakkan anak, dapat Yahya, kemudian cerita Maryam, panjang cerita Maryam situ. Cuma kalau hari ini kita boleh ikat ataupun kita boleh kaitkan juga dengan Yusuf, apa yang berlaku kepada Maryam sama juga berlaku kepada Yusuf. Maryam solehah. Maryam anak buah kepada Nabi Zakaria, dia soleh, orang baik. Dia ditempatkan di Baitul Maqdis, untuk duduk di Baitul Maqdis, beribadat, bermunajat, sehingga karamah yang ada pada dia, Allah turunkan buah-buahan yang bukan musimnya. So ini karamah. Tapi dalam keadaan yang soleh dan soleh itu, Allah datangkan ujian yang berat pada dia, yang dia tak buat jahat, tapi Allah takdirkan ada anak. Okay, Jibril datang, Jibril kata, wahai Maryam, aku nak bagi berita gembira kepada engkau yang berupa seorang ghulaman zakiyan, seorang anak yang bersih, suci, yang baik, yang pandai. Tapi dia kata, macam mana aku boleh dapat anak sedangkan lam yamsasni bashar, aku tak disentuh oleh manusia, mana aku tak kahwin, dan aku juga bukan orang yang jahat, aku bukan buat maksiat. Tapi kata malaikat Jibril alaihissalam, perkara itu ialah alayya hayyin, mudah bagi Allah untuk buat. Okey, poin saya ialah macam mana Allah jadikan benda itu sebagai ujian yang besar kepada wanita yang solehah ini. Maknanya benda ni mesti berlaku sebab Allah tentukan dah. Kenapa? Kerana nak menaikkan kedudukan Maryam itu kepada yang lebih tinggi, ataupun ada berita yang baik yang Allah nak berikan kepada Maryam, tapi kena lalui benda yang ni dulu. So, dia punya cerita untuk kita hari ini, kita pun tak boleh kata, Ustaz, kenapalah saya ni diuji, saya sedangkan orang baik. Orang baik, Maryam kena uji. Yang perlu kita risau, kenapa aku tak diuji? Itu kena risau. Alhamdulillah Ustaz, sepanjang saya hidup ni belum kena uji lagi. Kena risau. Sebab orang baik-baik semua kena uji. Maryam kena uji, teruk. Yusuf kena uji, teruk. Tapi kalau hari ni kita kata kita kena diuji, standard lah. Mungkin kita orang baik. Ini dia punya recap pada lepas kita cerita. Maknanya, kita nak ceritakan bahawa orang-orang yang diuji itu biasalah. Cuma orang-orang yang baik itu diuji bagaimana dia punya reflect kepada ujian itu. Macam mana dia punya penerimaan kepada ujian tersebut. Itu yang kita perlu hadap. Maryam diuji, tapi Maryam boleh terima ujian itu. Nabi Yusuf diuji, tapi dia tak pernah pun berungkit dan tak pernah pun tidak memaafkan Nabi ataupun adik-adik dia yang lain. Dia maafkan. Sebab apa? Sebab Allah nak bawakan seseorang itu ke jalan yang lebih baik, tetapi bukan melalui jalan highway. Bahasa mudah kita faham. Tapi mungkin melalui jalan dalam yang ada macam-macam benda yang perlu dilalui. Kan? Ujian itu, ujian ini. Sebab nak membawa kepada satu yang lebih baik. Okey, habis. Itu pada kuliah yang lalu, kita bicara tentang permulaan kisah Nabi Yusuf. Dan pada ayat yang keempat itu ialah permulaan cerita itu.
Pada ayat yang keempat, kita dah bincang pada kuliah yang lepas, itulah permulaan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah terus startkan cerita itu dengan seorang anak datang kepada ayahnya. Nabi Yusuf datang kepada ayahnya Nabi Yaqub untuk ceritakan masalah dia, ataupun mungkin benda yang merasakan dia terganggu. Dia rasakan bahawa ayah, malam tadi aku mimpi 11 bintang, matahari dan bulan sujud pada aku. So dia rasa benda tu macam mengganggu hidup dia. Apa benda tu? Nak tanya lah kan. Dan mak dia masih ada tak? Ada. Bulan lepas kita ceritakan. Kena tengok macam mana didikan Nabi Yaqub kepada anak-anaknya. Sebab apa? Jarang anak-anak dia akan kongsikan dia punya masalah. Jarang anak-anak dia akan kongsikan dia punya apa yang dia rasa kepada seorang ayah. Biasanya dia akan kongsi kepada seorang mak. Mak yang akan dengar cerita. Mak okey. Tapi ayah dia tak open sangat. Kau cerita ke mak kau lah. Kan? Tapi cerita dekat sini, surah Yusuf, Allah gambarkan Nabi Yaqub alaihissalam atau Nabi Yusuf pergi kepada Nabi Yaqub untuk ceritakan benda tu. So bagaimana didikan Nabi Yaqub tu yang kita dah cerita pada kuliah yang lalu. Dan bila, okey, habis. Maknanya, dan bila Nabi Yaqub alaihissalam dah dengar cerita tentang Nabi Yusuf, tidaklah Allah rakamkan betapa banyak dan betapa panjangnya penceritaan itu. Mungkin ada lagi cerita yang lebih panjang, tapi hanya ayat keempat itu saja yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bahawa Nabi Yusuf kongsikan masalah dia kepada Nabi Yaqub. Kemudian Allah sambung pada ayat yang kelima. Ayat kelima ini adalah jawab balas kepada Nabi Yusuf alaihissalam. So Nabi Yaqub dah dengar, Nabi Yaqub nak balas balik apa yang patut dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Situasi dan scene dia masih lagi ada dua watak, satu watak Nabi Yaqub, satu watak Nabi Yusuf sedang sembang anak beranak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduun mubin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Yaqub mula menjawab persoalan itu. Okey. Apa yang kita boleh belajar dekat sini ialah apabila orang bercerita kepada kita, mohon respon. Kena. Sebab tu kalau kata kita tak memberikan perhatian, maka kita tak boleh respon. Betul tak? Isteri bercakap dengan suami diam, ataupun suami je lah kan. Ataupun suami cakap dengan isteri diam pun tak reply juga. Tapi jarang isteri bisa reply lah. Tapi nak katakan bahawa siapa-siapa je lah, bukan suami isteri, malah mungkin anak bercakap dengan kita, ayah duk sibuk main telefon saja. Tapi bila dia cerita dekat sekolah dia tadi, pagi tadi je kat sekolah gini-gini ni, tak respon. So dalam ayat ini Allah mengajar kita untuk respon apabila orang bercerita. Saya teringat dalam satu hadis Bukhari. Okey, kita split sikit sebab dia kena mengena dengan Nabi SAW. So kita kena ambil lah ayat Quran ni turun pada Nabi. So Nabi apply benda ni pada hidup Nabi. Dalam hadis Bukhari itu ada diceritakan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha dia didatangi oleh 11 orang wanita. Dan 11 orang wanita ni datang kepada Aisyah untuk ceritakan suami masing-masing. Ada yang cerita baik, ada cerita tak baik lah. Okay? Mana dia kata, ya Ummul Mukminin, dia kata suami saya sekian, suami saya sekian. Dalam cerita tu ada kisah Abu Zara'in dan Ummu Zara'in. Apa tu nanti, ada satu masa nanti kita akan bedah siapa Abu Zara'in, Ummu Zara'in. Tapi di antara 11 orang wanita tu adalah orang-orang yang cerita tentang suami mereka. Okay. Poin dia ialah bila Aisyah balik, Aisyah pun ceritakan benda ni pada Nabi. Dan Nabi tanya, Aisyah apa cerita ini, ada apa-apa nak kongsikan? Aisyah pun kata, ya Rasulullah, pagi tadi ada 11 orang cerita tentang suami dia, Rasulullah. 11 orang tau, kalau seorang boleh tahan dia. Dan Aisyah pun startlah cerita, ya Rasulullah, wanita pertama datang, dia ceritakan suami dia sekian. Panjanglah kalau cerita tu. Tapi baru wanita pertama. Wanita kedua, ya Rasulullah, dia cerita suami dia sekian. Agak-agak. Kalau suami kita, dia dengar cerita kita dah cerita, bang, pagi tadi ada 11 orang jumpa saya kat masjid. Orang pertama dia cerita gini-gini, agak-agak suami kita akan tahan kita sampai perempuan yang kedua.
Ketiga lah betul kan. Jap yang apa dia nak cerita, straight to the point je lah. Nabi tak tahan benda tu. Nabi biar Aisyah cerita sampai yang ke-11, dan Nabi tidak mendengar sahaja. Nabi good listener, sangat baik. Kita semua tengah try untuk menjadi orang yang good listener lah ni semua, baik lelaki baik perempuan. Tetapi kenapa saya kata Nabi good listener? Sebab Nabi boleh respon balik apa yang Nabi dengar. Nabi kata, oh Aisyah, di antara 11 orang perempuan yang kau ceritakan tadi, suami yang paling terbaik adalah suami kau, Aisyah. Dia respon. Maknanya dia dengar tak sebelah orang tu? Dengar. Tu good listener. Okay? Maksudnya daripada sudut pendengar yang baik perlu ada. Dan juga dia bukan hanya semata-mata dengar. Mungkin hari ni, mungkin yang tengah tonton kita punya ni pun sama, TikTok pun sama. Mungkin kita hanya sekarang ni good listener saja. Okey dah tu, tahap tu dah okey. Sekarang balik kepada ayat yang kelima, nak dapatkan satu lagi good, iaitulah boleh kita menjawab dan respon kembali apa yang orang kongsikan kepada kita. Sebab Nabi Yaqub ditunjukkan kepada kita bahawa bila anak dia, anak dia ni bukan umur 18 tahun. Anak dia ni bukan 23 tahun yang lah dewasa. Anak ni kecil lagi. Cuba tengok anak kita kalau datang, mak malam tadi Along mimpi Ultraman gaduh dengan Superman. Kita nak rasa apa? Lah tu mainan tidur je. Kan? Memanglah tak, cerita tu tak adalah masuk dalam kategori, tapi macam mana kita respon benda tu? Respon. Maknanya kat sini ayat kelima, pertama sekali belum start lagi ya bunaya tu. Tapi kita tahu dah Allah sedang mendidik kita melalui kisah Nabi Yaqub dan Yusuf ini. Bila kita dengar seseorang menyampaikan kepada kita, tolong dengar dan respon semampu mungkin. Sekurang-kurangnya kalau kita boleh respon, minta maaf saya tak tahu nak jawab. Selesai. Janganlah saya ni, jangan marah bila orang kongsi cerita dengan kita. Layan. Dan boleh respon. Okey, satu. Kemudian masuk pada ayat yang kelima, Allah mulakan bila Nabi Yaqub alaihissalam dah dengar anak dia berkongsi, maka Nabi Yaqub kata, ya bunayya. Okey, ya bunayya. Tadi pada ayat yang keempat, bulan lepas kita belajar satu perkataan yang mahal. Nabi Yusuf panggil ayah dia, ya abati. Iaitulah perkataan yang dipanggil sebagai wahai ayah kesayanganku. Kalau kata kita belajar dalam bahasa Arab, kalau panggil ayah, abi. Boleh panggil je terus, ya abi. Boleh. Tapi kenapa dipanggil ya abati? Ia menunjukkan panggilan yang mesra. Wahai ayah kesayanganku. Semua dalam Al-Quran, bila mana Allah ceritakan seorang anak memanggil ayah, mesti ya abati, ya abati. Dan walaupun ayahnya bukan Islam, Nabi Ibrahim dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Maryam, surah Al-Anbiya pun ada. Allah ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim AS dakwah ayahnya Azar 4 kali. Nabi Ibrahim panggil ayahnya ya abati, ya abati, ya abati, ya abati. Sebab nak dakwah. Nak dakwah. Panggilan. Maksudnya kita nak berdakwah pun kena guna panggilan yang baik-baik. Samalah bila mana ayahnya menggunakan perkataan ya bunayya, menjawab balik dengan perkataan yang lebih mesra lagi. Kalau anak, bahasa Arab kita panggil ibni, anak saya. Boleh, maksudnya kita akan panggil ya bni. Kan? Ataupun kalau orang Arab panggil anak dia ya walad, ya waladi, boleh. Tapi kenapa digunakan ya bunayya? Sebab dia adalah panggilan anak yang lembut. Yang lembut, sangat lembut. Bunayya. Kan? Macam Anas bin Malik. Nabi tak panggil dia Anas. Nabi panggil dia ya Unais. Lembut. Kan? Ya Unais. Umar. Tapi bukan Umar Al-Khattab lah. Ada anak-anak kecil yang namanya Umar. Nabi panggil dia Umair. Lembut. Kan? Dia melembutkan bacaan ataupun melembutkan panggilan tu. Jadi ini kita boleh belajar berkaitan kalau kata kita nak memanggil seseorang, panggillah dengan mesra. Okey, walaupun mungkin daripada sudut ni tak ada nama macam mesra Ustaz, tapi panggilan yang baik-baik. Nabi pun tak panggil Aisyah dengan Aisyah, kadang Nabi panggil dia Humairah. Walaupun bukanlah lembut, tapi wahai wanita yang kulitnya kemerah-merahan. Gitu. Maksudnya lembut, maknanya benda baik dipanggil. Panggillah benda baik. Kan? Yang suami nak panggil isteri, panggillah yang baik-baik. Wahai princess,
Muntah je igang balik nanti. Awak prinseskan saya dalam 80 lah bangun. Princess jugalah, tak kisahlah kan. Tak kisahlah, isteri nak panggil suami ke apa semua, wahai superhero ku, kan. Mana tahu. Kita belajar, kata nak apply dalam kehidupan. Tapi rasa macam tak mampu nak apply. Bagi pada anak-anak, bagi pada anak. Tapi tak adalah kita kata panggilan macam tu. Panggilan manja kan, biasa kita panggil apa suami? Abang kan? Okey lah tu. Bang, mari kita makan. Okey lah tu. Suami panggil kita apa? Sayang kan? Ya, mari kita makan. Okey lah tu. Tak payahlah panggil dia takut kaku kan. Ajar anak-anak. Anak kahwin esok panggil panggilan yang manja tak apa. Sebelum kahwin jangan. Biar dah kahwin dulu. Dia duk panggil yang ni bukan yang dah kahwin je, ada yang kes ni budak-budak sekolah rendah ditangkap sebab menulis surat cinta. Darjah 2, darjah 3 tulis surat cinta. Kan? Tapi bukan saya awak, papa mama. Papa mama, bayangkanlah baru darjah 2 papa mama, kalau tingkatan nanti jadi apa dah? Nenek atuk ke betul? Bayangkan. Jadi sebelum kahwin tak payahlah panggil panggilan tu. Bolehlah, tapi panggilan saya awak dululah supaya tak ada rasa akrab sebelum ada apa-apa ikatan. Dah kahwin so buatlah waktu tu. Okey, habis. Ya bunayya. Maknanya panggilan tu kita boleh belajar berkaitan dengan panggilan seseorang biar manja yang baik dan seumpamanya. Di sini kita boleh belajar macam mana Nabi Yaqub alaihissalam dia jadi good listener dan juga boleh membalas kembali apa yang dia dengar. Maka kata Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yaqub larang la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Nabi Yaqub kata, wahai Yusuf, wahai anak kesayanganku, jangan kau ceritakan kisah ini, mimpi kau ini kepada ikhwatik, kepada adik-beradik kau. Okey, kenapa jadi begitu? Kenapa kata tak boleh? Sebab para ulama dalam kitab-kitab, antaranya kitab tafsir Ibnu Katsir dan rujukan kita juga adalah kitab tafsir Al-Azhar, kitab Profesor Hamka, bila menceritakan tentang kenapa Nabi Yaqub alaihissalam tidak boleh memberitahu kepada, ataupun Nabi Yusuf tak dibenarkan untuk memberitahu kepada adik-beradik yang lain, kebarangkaliannya Nabi Yaqub alaihissalam telah mengetahui bahawa Nabi Yusuf ini adalah bakal menjadi seorang Nabi. So kalau seorang Nabi bagus lah Ustaz, kenapa tak beritahu? Sebab rekod dalam sejarah semua Nabi-Nabi yang ada di atas semua akan kena hentam. Siapa je Nabi Yaqub yang pernah dengar sebelum ni? Ishaq, Nabi Ibrahim, ayah dia lah Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Nabi Ibrahim atuknya pun dah kena hentam di Babylon, Iraq. Kemudian kena pula dengan Firaun di Mesir. Nabi Lut, pakciknya, maksudnya atuk saudara Nabi Yaqub alaihissalam juga terkena dengan penduduk Sodom yang melakukan homoseksual ni kan. Kemudian yang lain atas-atas selain daripada itu, Nabi Hud terkena dengan kaum 'Ad, Nabi Saleh terkena dengan kaum Samud, dan atas-atas Nabi Nuh alaihissalam. So setiap orang yang bergelar Nabi, Rasul, dia akan hadapi benda ni. Sebab itu Nabi SAW bila ceritakan kepada Nabi kita patah balik kepada cerita real Nabi, ketika Nabi dapat wahyu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi bawakan cerita ini, dibawakan oleh Khadijah binti Khuwailid pergi jumpa dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah dengar je cerita Nabi, pling, tiba-tiba dapat fikir, Muhammad ni Nabi ni. Dan dia terus kata, wahai Muhammad, kalau besok kau diusir oleh kaum kau, aku ada, aku bantu kau. Nabi macam terkejut, dia tak boleh terima. Sebab sepanjang 40 tahun sebelum dilantik menjadi Nabi Rasul, mana ada di musuh? Dia tak ada musuh. Abu Lahab sayang dia. Abu Lahab yang memang hentam dia habis-habisan sampai turun tabat yada abi lahab wa tab tu. Sebelum tu memang dia sayang Nabi. Sayangnya Abu Lahab ni pada Nabi, anak-anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah kahwin dengan anak Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, punya sayang. So Nabi tak boleh imagine, bahasa kita cannot brain. Macam mana boleh aku dihalau wahai Waraqah? Dia tanya. Sebab Waraqah kata setiap orang yang mendapat wahyu pasti akan mempunyai musuh. So dia dah mula prepare mental waktu tu. So samalah. So antara alasan kenapa para ulama mengatakan Nabi Yaqub la taqsus, beritahu pada Nabi Yusuf, wahai anak kesayangku, jangan cerita ru'yak, jangan ceritakan mimpi kau ni kepada adik-beradik kau. Kenapa? Sebab yang pertama, ini adalah lantikan Allah kepada Nabi Yusuf menjadi seorang Nabi, menjadi seorang Nabi. Dan juga yang keduanya adalah berkemungkinan
Kemungkinan ini semua para ulama punya tafsiran ni. Berkemungkinan Nabi Yakub tak bagi tahu ataupun tak benarkan Nabi Yusuf bagi tahu adik-beradiknya adalah kerana Nabi Yakub kenal abang-abang Yusuf yang memang ada perasaan dengki pada Yusuf. Cuma dia tak bagi tahu. Cuma dia tak bagi tahu. Mungkin ada, kalau cerita ni gang nampak macam kena lebih kepada Nabi Yusuf ni, sebab selepas daripada cerita ni saja, start pada ayat yang ke-6 nanti, maka ia akan cerita berkaitan dengan adik-beradik dia pula. So maknanya ayat kelima ni last scene, babak yang terakhir di antara Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Masuk ayat ke-6 saja, babak lain pula. So babak itu antara adik-beradik Nabi Yusuf AS yang sedang bincang macam mana Nabi Yakub macam mana nak membuatkan ayah dia Nabi Yakub tak sayang Nabi Yusuf AS. Situ. Jadi ini antara yang bukan ayat ke-6, sorry, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 tu nanti. Ayat ke-8, ayat ke-8. Ayat ke-8 tu nanti baru start cerita berkaitan dengan adik-adik Nabi Ibrahim, adik-beradik Nabi Yusuf AS. Ni, baru start cerita tu. So maksudnya Nabi Yakub AS dia telah mengetahui perangai anak-anaknya. Mungkin sebelum daripada tu dah ada benda lah yang kecil-kecil yang Allah tak ceritakan. Sebab tu para ulama kata berkemungkinan kenapa Nabi Yakub tak membenarkan Nabi Yusuf bagi tahu, kerana mungkin ada satu benda yang kalau kau cerita juga ni mungkin lagi teruk Nabi Yusuf ni kena. Yang tak cerita ni pun kena teruk dah. Kan? Yang tak cerita ni pun kena teruk dah. Kena apa? Kena buang dalam perigi. Kena buang dalam perigi. Yang tak cerita ni pun kena teruk dah. Apatah lagi kalau cerita. So kita juga boleh belajar bagaimana untuk nak memperelokkan anak-anak kita, iaitu sudut adik-beradik. Mungkin ada rahsia yang kita pegang, ada rahsia yang kita pegang yang ni, yang dia tak tahu. Adik dia, yang ni kita pegang abang long punya, yang ni kita pegang kak ngah punya, yang ni kita pegang kak cik punya. Tapi ada rahsia yang kita boleh simpan, tak boleh bagi tahu. Kan? Sebab takut nanti dia kecil hati, takut nanti kau kata dia rasa perasaan tu rasa macam oh mak tak sayang saya, bagi semua contoh gitulah. Kan? Contohnya pergi bawa anak ni je, pergi jalan-jalan, tapi anak satu lagi tak pergi. Pasal apa? Mungkin anak tu tengah sekolah ke, anak tu tengah, contohlah kita bawa cucu-cucu kita ke, cucu yang ni kita bawa, cucu tak bawa. Dalam benda tu kita terpaksa diamkan dulu. Kenapa? Sebab takut nanti cucu yang satu lagi kata, oh opah ni berat sebelah, kata dia kan. Contoh kita lah, takut ada perasaan macam tu. So, sebab tu Nabi Yakub AS dia tahu dan dia mengenali anak-anaknya sendiri. 12 orang tu Nabi Yakub mengenali apa yang dilalui oleh Nabi Yakub melalui adik-beradiknya. Okey, berkaitan dengan ru'yah ni, cerita mimpi saya dah bagi tahu pada bulan lepas kan. Ada mimpi-mimpi yang kita boleh ceritakan kepada orang, ada mimpi tak boleh ceritakan kepada orang. Sebab tu antara kenapa sebab Nabi Yakub tak membenarkan Nabi Yusuf ceritakan adalah kerana tiga sebab tu tadi. Kalau kau ceritakan juga mimpi tu pada adik-beradik kau, boleh jadi akan ada dengki, boleh jadi akan ada ain, boleh jadi akan ada sihir. Ini kita dah bincang pada kuliah yang lepas kan, bab mimpi ni kan. Boleh ceritakan, tak ada masalah, tapi berpotensi untuk cerita, berpotensi untuk bila mana kita ceritakan itu, ketiga-tiga ni akan datang kepada kita. Mungkin boleh jadi dengki, mungkin boleh jadi sihir, sebab benda-benda tu macam aku tak dapat pun, aku nak sihir dia lah. Mungkin boleh jadi ain, sebab pandang kekaguman. Kata para ulama berkaitan dengan ain ini bukan datang kerana hanya kagum saja. Kita kagum dengan melihat sesuatu, itu boleh jadi ain. Tetapi ain juga boleh datang kerana kedengkian. Tapi dia tak ada pun boleh macam kena hantar ke baca-baca, tak ada. Tengok saja. Ain ni kan mata kan, penyakit ain ni kata Nabi al-ainu haq. Ain itu, penyakit ain itu adalah penyakit yang benar. Jadi kata Nabi SAW, ain ini boleh datang. Kata Ibn Hajar al-Asqalani, penyakit ain ini boleh datang daripada dua sebab. Pertama, kerana kekaguman melihat benda itu. Sebab berlaku zaman Nabi. Sahabat Nabi lelaki, boleh lepas mandi ke dalam hadis Bukhari, lepas mandi ke, ada satu orang sahabat tu tegur dia, cantik lah kulit kau. Hadis sahih. Hadis ni lah cerita pasal ain tu. Tumbang dia, jatuh. Orang pun pergi jumpa pada Nabi SAW. Jadi Rasulullah, sahabat saya ni jatuh lepas kena puji, kulit cantik. Nabi kata, kenapa tidak mendahuluikan Allah?
Kan? Sebab tu kalau jumpa sesuatu yang kagum, dahulukan Allah dengan menyebut Alhamdulillah, Subhanallah, Tabarakallah. Sebab tu kalau jumpa budak yang baru lahir, baby, jangan, oi comelnya, ain boleh kena ain. Kita tak kata semua kan kena, tapi berpotensi kena ain. So bolehlah tengok baby tu, nak puji cantik ke tidak? Boleh. Puji Allah dulu, Tabarakallah, kan? Ataupun puji tu Subhanallah, comelnya, boleh. Allah dulu, baru pergi kepada pujian tersebut. Sebab Nabi kata begitu, dan Nabi bawa lah air untuk, bekas air untuk dia bagi balik pada orang tersebut dan minta dia sapu dan juga mandi, elok balik air tu. So penyakit air ni boleh dirawat lah. Okey, itu satu kata Ibn Hajar Al-Asqalani berdasarkan hadis tadi. Kagum tu saja pun dah menyebabkan boleh kena air. Dan yang keduanya adalah kerana meluat, dengki, tengok. Dia tak buat apa pun, tak baca-baca apa-apa, tidak pun meniup apa-apa, tapi dengan sebab melihat balik-balik dia, pun kena, berpotensi untuk kena air. Okay? Jadi benda ni yang perlu kita berhati-hati. Kalau kita ceritakan kepada orang ataupun kita tunjukkan kepada orang, maka dia akan menyebabkan berlakunya sebut tadi, kunci, sihir ataupun ain. Jadi kata Nabi Yaqub alaihi salam, la taqsus ru'yaka ala ikhwati, jangan ceritakan mimpi kau ini kepada saudara-saudara engkau, fayakidu laka kaida. Nabi Yaqub terus bagi tahu, terus isytiharkan apa dia? Kerana takut nanti mereka akan membuat tipu daya kepada engkau, wahai anak kesayangan. Maksudnya akan musnahkan kau, binasakan kau. Perkataan fayakidu laka kaida. Kaida ni ada banyak kali dalam ni. Dalam surah Yusuf ada beberapa ayat menceritakan tentang kaida ni, penipuan. Antaranya adalah bercerita tentang ini, kaida. Antaranya lagi nanti peristiwa ketika mana Nabi Yusuf digoda Zulaikha, muncul suami dia Al-Aziz, suami Zulaikha, sehingga di ujung cerita tu nanti suami dia kata, dia tak kata engkau, dia kata kau orang perempuan tu mahal ayat tu, nanti kita akan sampai, kita akan belajar. Sebab yang buat jahat Zulaikha aja, tiba-tiba suami dia kata kau orang perempuan ni kalau tak tipu daya orang tak boleh. Ada ayat tu. Tapi jangan risau, kita bukan nak kenakan perempuan. Cuma Allah highlightkan kat situ apa, kita akan belajar nanti. Dan juga kaedah nanti yang ketiga akan ada dalam penjara. Ketika mana Nabi Yusuf bertemu dengan dua orang pun yang duduk dalam penjara, yang akan cerita juga mimpi dia nanti. Yang seorang akan mimpi ada dia perah anggur, dan seorang lagi dia mimpi dia ada burung atas kepala, roti atas kepala, burung makan roti tu. Dia akan beritahu Nabi Yusuf. Kat situ ada lagi satu perkataan kaedah yang digunakan oleh Allah dalam surah Yusuf itu. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam dilarang oleh Nabi Yaqub untuk ceritakan kepada anak-anak, kepada adik-adik dia yang lain. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau cerita tu fayakidu laka kaida, pasti akan berlaku tipu daya, benda jahat. So itu yang saya sebutkan tadi, seorang ayah ataupun seorang mak yang sedang berada di dalam masjid ini, yang dalam keadaan kita nak membetulkan kembali keadaan anak-anak tadi, so kena tahu. Maksudnya mungkin daripada sudut, kalau aku cerita kat sini nanti apa akan berlaku, kalau aku cerita kat sini nanti apa akan berlaku. So dia kena imagine jauh lagi. Sebab kalau aku ceritakan nanti kan, walaupun kita saya nak jadi orang jujur, Ustaz, dalam Islam ada je perkara-perkara yang kita boleh tak jujur. Kalau bahasa kita ini dipanggil tipu sunat, tapi bukan sunat, dipanggil tipu yang dibenarkan. Ada je benda-benda itu semua. Sebab untuk menjaga hati antaranya, supaya tidak terguris, menjaga hati supaya tidak menyebabkan lebih mudarat, ataupun supaya tipuan itu untuk menyelamatkan seseorang. Contoh, kalau orang kata, tiba-tibalah orang datang masuk rumah itu bersembunyi. Cik, boleh tak saya nak sembunyi kat sini? Ada orang kejar saya lah, dia nak tangkap saya tu je. Dia pun menyorok lah dalam rumah kita. Pergi masuk bawah katil tu, nyok bawah katil. Sedang seminit datang orang. Tom, dia ketuk rumah kita. Kata, Assalamualaikum. Pencuri pergi salam. Kamu jahat pergi salam. Kita tarik lah. Dia kata, ada tak orang dalam ni? Yang lari tadi. Kita nak kata apa? Kalau nak jadi orang jujur, kita akan kata lah, ada orang katil tu. Mungkin lah. Mungkin mati orang tu. So di sini, Islam mengajar kita untuk menipu, untuk selamatkan orang. Sebab benda tu dibenarkan. Sebab mudarat kalau kita bagi tahu. Sama dalam peperangan. Kan, sama dalam peperangan pun kita kata kita ditangkap contohnya, kita tak perlu bocorkan rahsia ketenteraan kita. Dan juga islah bainan nas juga boleh untuk kita menipu, untuk nak memperelokkan
dua orang yang sedang bergaduh, boleh juga. Okey, jadi seorang ayah ataupun seorang mak bila belajar tentang ayat yang ke-5 ini, maka seorang ayah dan mak perlu betul-betul mengenali anak ni. So kalau aku cerita ni apa jadi, kalau aku tak cerita ni apa jadi. So dekat situlah yang dia boleh belajar betul-betul mengenali anak-anak. So itu orang-orang dulu mereka sangat mengenal. Satu ada ayat dalam Quran walaupun tak adalah kaitan, tapi Allah rakamkan dalam Al-Quran mereka sangat mengenali anak-anak mereka. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi akhir zaman itu sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Walaupun tak ada kena-mengena dengan ni, tapi ayat abna'ahum itu ialah menceritakan tentang mereka kenal Nabi akhir zaman itu macam mana mereka kenal anak-anak mereka. So, bermaksud ayah, ibu dia mesti kenal anak-anak mereka. Jangan pandang kau lah hidup kat luar sana tu. Aku tak nak beritahu lah kau, tak boleh, dia kena kenal. Kan? Tapi insya-Allah kita ni memang mengenali lah anak-anak kita ni, apa yang dia tak suka, apa kan? Dan kita dah mengenali tu, maknanya kita kena respon lah. Ikut, bukan ikut tu taat membabi buta, tak. Maknanya ikut itu adalah untuk macam mana kita nak corakkan dia menjadi orang yang lebih baik, lebih baik. Sebab Nabi sendiri pun ada je ikut. Kan? Ada je ikut perintah, bukan perintah, tapi permintaan orang untuk melembutkan hati dia dulu. Satu dengan anak-anak, dia bukan kita kena berkasar usah dengan anak-anak biar dia ikut kita, bukan. Ada masa-masa boleh, ada masa-masa tak boleh. Sebab Nabi sendiri menggunakan kaedah untuk mengikut dulu, nanti dia akan lembut. Kan? Macam kita pernah ceritakan dulu ketika Nabi sedang duduk, Anas bin Malik ada dekat sebelah, dia cerita ketika mana Nabi sedang duduk, Nabi pakai ridak, tiba-tiba Nabi ditarik ridak tu oleh Arab Badui. Tarik ridak ni sampai merah leher Nabi. Kita kalau orang tarik tudung telekung kita memang dah mengamuk lah. Ini tarik ridak sampai merah, Nabi tak marah. Oh tu Nabi Ustaz. Memanglah, sebab tu Allah jadikan Nabi itu sebagai contoh. Tengok macam mana Nabi buat. Memang kita nak buat memang tak mampu, tapi tengok apa yang Allah sedang mengajar kita melalui kisah Nabi ini. Ketika mana dia ditarik merah, kemudian sampai terpusing dalam hadis Bukhari itu, sampai Nabi terpusing. Nabi pusing balik, Nabi senyum pada dia. Nabi kata, kau nak apa? Sebab Nabi kenal dia Arab Badui. Dia Arab yang tak ada sirik. Akhlaknya tak ada. Arab Badui ni maksudnya Arab yang duduk di pedalaman, yang tak bercampur orang. Cara nak bercakap pun tak perlu pandai. Mungkin kalau bahasa kita kurang ajar kan, gitulah. Bahasa-bahasa yang tak ada respect orang. Sampai dia tanya, dia kata, wahai Muhammad, aku nak harta yang Allah berikan kepada kau. Bagi aku sikit ke dia. Rupanya dia nak harta. Nabi ada kata tak ada ke? Nabi kata, bagi dia harta. Terkejut dia ingatkan Nabi tak bagi. Tiba-tiba Nabi bagi. Bila dia bagi tu, dia kata, wahai Muhammad, minta maaf, kau tak bagi, kau tak marah aku pun. Dia tak, aku ambil lah. Tapi kau perlu betulkan balik keadaan. Sebab semua sahabat-sahabat tengah tengok ni semua marah kau. Sebab kau buat pada aku macam tu. Sekarang kau kena katakan baru kau minta ampun, minta maaf, supaya sahabat-sahabat semua boleh sabar dengan kau atau boleh maafkan kau. So maksudnya Nabi melayankan dia. Nabi melayan, walaupun ialah Arab Badui itu besar, dah dewasa, tapi nak ceritakan bahawa dia merupakan satu contoh yang kita boleh belajar. Anak-anak juga boleh diikut, tapi ikut tu bukan ikut membabi buta. Tengok apa yang dia nak supaya tackle dulu. Okey, buat dulu sikit pun tak apa, kejap lagi kita tackle lah dia balik, itu je kan. Sekejap boleh jalan sekejap, lepas tu kita ikut pula apa dia kena ikut pada kita. Contohnya kalau kita nakkan bagi dia sesuatu, okey, ikut kata mak dulu. Apa, nak main handphone boleh dengan syarat mengaji dulu, contoh gitu kan. Sekarang memang anak-anak main handphone je, gadget je kan, main bagi menonong, nak handphone main, tapi syarat lah. Nak handphone boleh, semayang dulu. Nak handphone boleh, okey, mengaji dulu. Tak ngaji tak boleh, macam tu. Jadi bagi dia syarat sebelum kita ikut dia ikut kita, ataupun kita ikut dia dulu, nanti bagi syarat. Yang ini yang kita boleh belajar. Sebab dalam ayat kelima dia sedang mengajar untuk kita mengenali anak-anak dengan lebih rapat. Sebab apa? Sebab Nabi Yaqub alaihissalam kata, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sebab itu pandangan yang lebih tepat mengatakan bahawa Nabi Yaqub alaihissalam mengenali anak-anaknya itu lebih jumhur, lebih banyak pendapat itu. Sebab itu kalau tidak, Nabi Yaqub alaihissalam tidak akan kata fayakidu laka kaida. Kalaulah kata Nabi Yaqub alaihissalam, jangan ceritakan kepada adik-adik kau yang lain, dengan sebab Nabi Yaqub tahu Nabi Yusuf akan jadi Nabi, so tak akan ada perkataan fayakidu laka kaida, tak ada perkataan tu. Tapi para ulama dia cenderung kepada
Jangan cerita dekat adik-adik kau yang lain sebab takut nanti mereka akan tipu daya kau, akan binasakan kau. Dan dia sambung kerana syaitan kepada manusia ia adalah musuh yang sangat nyata. Sebab yang ini lebih menguatkan lagi bahawa Nabi Yaqub sangat mengenali anak-anak. Sangat mengenali anak-anaknya. Sebab anak-anaknya ialah yang, sebab nanti kita akan tengok pada ayat ke-7, ke-8, ke-9 nanti, memang ada scene di mana anak-anak Nabi Yaqub yang lain, Yahuza, adik abang-abang Yusuf yang lain lah, memang sangat tak berpuas hati dengan Yusuf. Kenapa tak puas hati? Sedangkan cerita ni tak diceritakan lagi kepada adik-adik dia. Sebab memang Nabi Yaqub nampak dia punya perangai itu yang tak suka pada Yusuf. Dua orang, Yusuf dan juga Bunyamin. Yusuf dan Bunyamin adalah adik-beradik seibu seayah. Okay, seibu seayah. Seibu seayah. Yang 10 lagi tu adalah sama ayah saja, Yaqub, ibu lain. Okay, maknanya 10 ni mak ayah sama, 2 ni mak ayah sama. So mak ayah mereka adalah Nabi Yaqub lah. Nabi Yaqub ada kahwin. Yang kuat kata kahwin 2 orang. Tapi sebahagian yang katakan 4 orang. Tapi waktu ni ada seorang je lah. Tapi nak katakan bahawa mereka tak puas hati dengan Yusuf dan juga Bunyamin. Sebab nampak seperti mereka nampak seperti Nabi Yaqub melebihkan Yusuf dan Bunyamin. Jadi kita huraikan benda tu sebab ada perkataan.